Mantap. Dapat. Assalamualaikum and hello guys. Welcome back to my channel Syarusani. So pada video kali ni aku nak beritahu, bukan bagi tahu. Apa ni? Aku nak, jap kita tengok dulu. Nak spin ni. Gold Royal. Suara aku macam lain lah. Diamond biar macam tu. Malah aku top up. Okay, so tanpa membuang masa, sebelum tu jap kita pergi tengok dulu dekat redeem, ada redeem terbaru tau. Nah ni. Ni pakai satu set. Lepas tu tengok ni kan lelaki. Lepas tu ada perempuan. Salah. Ni mantul. Tahu lah bai. Ni macam topi je lain kan. Lepas tu lain. Lepas tu mulut dia pun sama je tukar. Okay, so tanpa membuang masa, kita spin dulu. Redeem pun nanti. Let's go. Mantap. Dapat. Siap. So kita boleh pergi kat bundle ni. Open. Aku memang kena open kan. Nanti aku nak review. Wait lah. Macam orang Arab. Betul lah. Player BNL Arab. Betul. Aku silap lah sebut. Select lah. Ya, kepala tak lawa. So kita tukar kepala. Ya, kita tukar kepada... Oh, aku dah ni lah. Oh, yang ni belum. Aku cari rambut. Rambut BNL. Ni. Dia ni kalau pakai apa-apa pun lawa baik. Si punya kaki tak lawa. Sekejap Kita pakai suara Genji. Nanti Genji. Uish, mak ai. Kita pakai lah macam ni. Ya. Okay, so kita pergi kat store, kita pergi redeem. Mantap. So kita pergi dekat redeem FF token Redeem tanpa ragu. Okay, so ni aku nak beritahu korang kan. Mana yang nak tukar nama guide tu, pergi tukar nama guide lah. Tukar nama sendiri guide. Leader dah marah, pergi beli tu. Faham, yang ni pun ada redeem Jangan lupa untuk redeem. Okay, macam-macam. Tu lepas update ni je hebat Sekejap So kita pergi tengok dekat sini apa je kata. Ada AK level 5, tak pro. Mampus. Kita pergi pergi senjata ni. So kita pergi tengok mantap. Cuba kita pakai satu set. Gila guys. Sekejap tengok konten. Dia dengar. Tiba. Lawa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, mantap. Okay, so kita tekan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kacauku. Thank you. Memang susah kan dapat dia 31 2. Aku dapat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kita try cara ni. Aku sebenarnya tak nak benda ni, tapi tak apa lah. Aku nak skin legend. Skin legend tak ada. Tak apa, kita kena sabar. Biar je pegang tu kan. Biar je pandang sana. Sekali surprise. Net. Jangan lah baik. Bapak lah kasihnya. Aku minta ni. Lah kau kasih lagi. Impus. Okay, so nanti ada incubator baru. Aku tak tahu incubator apa. Mungkin bandit. Anjay bandit. Nampak dia punya kecantikan kan. Padu baik. Okay tu.
picture kot. Ni. Yang ni pun dah ada perubahan kan. Tengok. Aku bukan nombor 1 tapi nombor 33 bapak lah. Tak apa. Kita cuba lagi. CS rank per KDNA kill 900 tiba. Aduh baik. Belacan masih tetap di tempat pertama. Dan email tempat 25. Mantap lah. 23. Ya. Bapak padu baik. Aku punya ni 27 campur 2 29. Bapak banyak. Wih. Nombornya tak nampak. 29 mak ai. 29 34 per gila 64 benda tu. So korang ni kan, dia kan ada beritahu collect kan. So collect pergi sini. Jom kita pergi kat training. Apakah perubahan yang terhebat di situ? Kita mula. Let's go. Okay, so korang boleh tengok ni. Apa ni? Ni apa benda? Kotak mainan guys. Siapa yang beli mainan ni? Ui, kawan kita. Apa? Mampus. Ui, dia dah beritahu lah guys. Tu. Damage per berapa kali kau tumbuk kepala dia sakit. Ni boleh minum air 10. Nice. Okay, so kita pergi sini up. Apa kita tengok? Pahal ni. So kita pergi sini. Oh, Glue World. Apa ni? Apa ni? Macam ni. Tolong, ada orang. Tolong, ada orang. Ada orang apa Oh, berlatih Glue World. Okay, faham. Mana kau? Ya, sana. Jangan tembak aku. Ya. Cuma hati kan. Okay, so. Dia kena kelajuan. Ui, padu Ada berlatih ais guys. So korang tak payah berlatih ais dekat training tu. Korang nak training juga ni kan. Dekat mana lah ramai tu. Yang korang, ui bapa, yang korang nak. Mantap guys. So kita exit. Ya, kita pergi sana. Hebat juga update terbaru Dengar cerita boleh ni tukar kepada Twitter. Apa ban. Bapak padu siap. Aku nak masuk jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan. Tadi dia tekan open masuk. Kita boleh tengok pemandangan. Kesian member jatuh. Ni aku. Gila guys, hebat guys. Gila Free Fire padu Okay, so kita boleh keluar. Mari kita tengok apa lagi yang terhebat. Okay, so kita pergi ke tempat seterusnya. So, aku nak review nak beritahu apa yang hebat-hebat kan. Tapi salah korang dah tahu punya. Okay, dia ada mata guys. Ni dia ada mata kan. Dia macam lari. Kepala dia macam mana boleh besar? Macam mana kepala boleh besar? Dia ajak kawan lah. Sebelum ni tempat dia tempat lain kan. Dia ada kereta kan. Ini kenapa tak ada kereta? Ni pergi mana ni? Let's go. Ni tempat yang ada tempat duduk kursi lah. Ni boleh, mesti kursi macam kat mall kan. Kursi urut badan. Sedap ni guys. Remember kita je dah belah. Boleh buka TV tak? Ya, cuba tekan sini tak ada. Remote ni apa, surat khabar. Berita terbaru. Kapten sudah berhenti menjadi sailor. Aduh, parah. Kita pergi kat mana ya ni kan. Nanti aku akan buy one. Buy one dek. Bukan. Lek lah. Gurau je. Kita ni face to face kan. Baru syok. Anjay. Ada kalau fun-fun. Ada ni lah. Korang tahu apa benda? Fun fair. Lampu fun fair buat terang kan. Fun fair percuma guys. Let's go. Ya ni kat rumah atas. Mana dia dapat
pukul. Ui, ini lah kereta guys. Ui, kereta guys. Mantul. Woi, kau malam-malam kalau jumpa macam tu mampus. Parah. Ya, aku nak pergi ambil kereta. Kereta mahal. Kereta, yelah. Aku naik kereta tak ada skin. Ni ada skin, mantap. Dan tu sebenarnya ada skin, tapi tak download habis lagi. Tiba-tiba. Okay, so korang boleh tengok ke garisan. Sedia mula. Apalah, ini pula bunyi horn. Korang nak dengar bunyi dia? Okay, aku kasi dengar. Tapi bising lah guys. Yalah. Nanti tak dengar suara aku lah. Let's go. Korang boleh tengok. Jom berjalan ke mana. Aduh. Lagi satu aku nak beritahu korang. Dekat sini sensitivity. Turun. Woi. Turun jap. Okay, korang boleh tengok sensitivity kan. Dia kalau aku 100, 85, 85, 83, 100. Aku dah tak pakai DPI lah. Dan ni free look tu. Korang boleh tengok macam ni kan. Free look. Mana? Mana free look aku? Dia kena sambil lari bapak licin baik. Gila. So aku letak 50 lah. Korang boleh tengok control ada control terbaru. Teammate info. Apa benda tahu tak tahu. Lepas tu pick up tak ada. Grafik boleh tengok grafik Ocean. Padu siap. Tengok. Ui, lawa kan. So korang boleh tukar lagi sensitivity. Sensitivity grafik klasik ni biasa. Ni biasa korang nak tahu kan macam ni. Bunyi tengok kat mana. Okay, so korang tengok ni. Grafik punya bright. Kalau bright macam ni punya. Kalau grafik vivid sini. Ni macam kegelapan lah. Tapi tak apa. Aku tak selesa ni. Aku ambil vivid bright lah. Nampak je terang sikit kan. Okay, so kita terdengar cerita. Kat mana Free Fire ada pintu tapi tak boleh buka. Kalau ada pintu kan, siapa lagi nak cakap kita tak ada pintu? Jangan berani cakap game tak ada pintu. Jangan main-main. Dah tak ada apa-apa lah guys. Sekejap kita keluar jap. Kita tengok dalam game dia pula. Apa yang hebat? Ni. Yang ni lah. Betul lah cakap aku. Dia macam funfair kan. Korang boleh tengok sini kan. Tengok lah nyorok. Jap. So korang boleh tengok apa lagi. Tak ada apa-apa. Ini ada apa ni? Ni boleh ambil barang. Apa ni? Okay, dia kasih flashbang. Boom. Okay, cepat. Aku nak review cepat ni. Ni pintu ni. Okay, ni ada orang mati. Sayangku. Tiba. Okay, so kita boleh tengok ni. Ni. Tapi tak boleh berpusing. Okay guys. Okay, so kita cepat sikit review. So ada nampak ais di situ. Okay, so kalau korang nak berlatih ais kan, bukan sini lah ni. Tengok lah ada pintu hebat baik. Sekali ada batu tembak. Apa lagi? Siapa nak cakap game tak ada pintu? Kalau dah ada pintu dah tak ada lah ni. Grafik pun dah lawa. Cantik. Mantul. Apa lagi? Ni. Sama ais. Ni ais Shiba. Siap pun. Jangan. Ayah tengah kerja office. Tiba. Okay, so kita loncat ni. Kita boleh tengok. Aduh, sakit juga dikira. Jangan tumbuk pala. Aduh, kita nak kawan. Wah, tumbuk pala orang. Cuba kau tumbuk betul-betul. Sakit weh. Dah tak ada apa-apa lah guys. Okay lah guys. Mungkin video sampai situ saja. Kalau ada apa-apa yang aku tak review, boleh bagi tahu kat komen. Aduh guys. Aku nak kawan dengan dia. Aku nak tolong. Assalamualaikum and bye. Anjay tu. Kepala kau ni kan. Kepala banau. Okay guys. Mungkin sampai situ je video kali ni. Boom. Assalamualaikum and bye bye. Alilalolale li.